500 gram. Madu dia 500 gram. Potong sikit hindung madu dia. Nampak warna amber dia? Nampak tak warna amber dia? 500 gram. Hari tu kita jual 250 gram indung madu daripada Gunung Sabalan. Tunjuk muka saya sekarang. Okey. Hari tu kita jual 250 gram indung madu Gunung Sabalan pada harga RM36 kalau tak silap saya. Jadi kalau 500 gram ni berapa harga kita patut jual? Eddie, kita patut jual berapa? Kalau 250 gram kita jual RM36. Kalau 500 gram kita patut jual berapa? 70. 69 sepatutnya kan? Kita bagi diskaun sikit lah kan? 69. Betul tak? Richard setuju kalau kita letak harga RM69? Setuju, tapi masih lebih murah di pasaran kan? Lebih murah di pasaran. Kalau kita jual harga RM36 tu dah murah daripada pasaran. Sebab kat pasaran dia jual 45 ke 50 lebih. Tapi saya tak nak jual harga 69. Patut tak kita jual pada harga 59 ni? Boleh. Boleh. Tapi limited promo lah, Limited promo betul. Harga 59. Apa kata kita jual pada harga RM49? Lagi boleh. Lagi boleh kata Eddie. Richard? Very limited promo. Very limited promo. Okey. Kalau nak betul-betul very limited promo, saudara-saudari, 500 gram indung madu Astragalus ni saya nak jual hanya pada harga RM39. Boleh, Eddie? Okey, saya hanya nak jual pada harga RM39. 500 gram. Muka Richard dah berubah dah dekat belakang kamera. Sebab dia ingat saya akan jual harga mahal sepatutnya. Tapi sebenarnya saudara-saudari, saya jual sebagai tanda penghargaan kepada sahabat-sahabat demi negara. Saya bawakan kepada anda 500 gram indung madu Astragalus punya madu daripada Gunung Sabalan, daripada wilayah Sarain. Siapa cepat dia dapat, saya cuma ada 300 bekas. Kami tak potong dekat Malaysia. Ini semua dipotong direct daripada Iran. Dia sampai macam ni. Okey? Memang sangat berbaloi hadiah kami kepada semua mereka yang dah membeli. Okey? Mereka yang dah membeli daripada kami. Kalau anda belum beli apa-apa daripada kami, anda boleh cuba nasib. Okey? Right? Terima kasih. Bye. Okey, kita